Dr. Zulkifli Ahmad, bekas ahli parlimen Kuala Selangor dan sekarang orang kuat amanah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para aktivis dan juga rakan-rakan. Saya fikir oleh kerana hujan pada malam dan saya pun agak saya rasa mengambil masa yang lama untuk sampai ke sini. Tapi saya fikir sewaktu kita berbicara ini akan ada ataupun ramai kawan-kawan yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini kita nak bincang soal bajet 2016 dan isu semasa. Dan saya sengaja minta untuk bercakap awal ini oleh kerana saya nak sentuh beberapa perkara yang saya fikir menjadi kerangka kepada bajet itu sendiri, ya. Saya ialah pernah belajarlah lebih kurang mengenai bajet ataupun belanjawan ini waktu di college dulu, ya. PPBS dan sebagainya, bukan? Mungkin ada tuan-tuan dan puan-puan yang biasa dengan apa yang dikatakan sebagai program planning benda budget system itu yang dimulakan oleh McNamara dan Amerika Syarikat dan menjadi satu standard, ya, kepada perancangan belanjawan di seluruh dunia. Dan terminologi bajet ini pun baru sebenarnya. Sebelum ni kita kenal belanjawan. Saya pun tak tahu kenapa jadi bajet. Saya rasa Mahathir sengaja coin this word untuk, ya, selepas dia jadi Menteri Keuangan, sebab dia pecat Anwar Ibrahim keluar daripada kerajaan dan UMNO waktu itu tahun 99, ya. Dan beliau, ya, cuba, dan Anwar waktu itu menggunakan platform bajet untuk, ya, mengeluarkan ataupun mencipta istilah-istilah baru. Dan memang saya rasa selama 7-8 tahun Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan, waktu dibentang itu sentiasa menjadi perhatian berseluruh negara, ya. Jadi bila dia kena pecat, Mahathir nak cari isu dan cari jalan untuk mendapat perhatian, dia cipta istilah bajet menggantikan belanjawan itu, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan itu juga kali pertama, ya, di mana Perdana Menteri juga memegang portfolio kewangan. Itulah kali pertama dalam sejarah negara kita, ya. Jadi sebelum itu kita tengok, ya, daripada zaman Tun H.S. Lee, ya, Menteri Kewangan pertama, diikuti oleh Tan Siew Sin, oleh Hussein On, oleh Tengku Razali, Daim dan akhirnya Anwar. Kebanyakan belanjawan atau bajet dibentangkan oleh Menteri Kewangan. Jadi Mahathir selepas dipecat Anwar, dia sendiri menjadi Menteri Keuangan dan dilantik seorang Menteri Keuangan kedua, dan dia bentang bajet di Parlimen. Tetapi sebenarnya bukanlah satu benda yang salah, cuma agak janggal oleh kerana selepas begitu lama, ya, belanjawan dibentangkan oleh Menteri Keuangan, tiba-tiba dibentang oleh Perdana Menteri. Jadi agak ganjil sedikit. Walaupun di peringkat negeri, ya, sebab kita sistem federal, di peringkat negeri bajet memang dibentangkan oleh Menteri Besar ataupun Ketua Menteri, ya. Dan ini yang mungkin menjadi pengajaran ataupun menjadi inspirasi kepada Mahathir. Saya sebutkan tadi tak ada salahnya Perdana Menteri membentangkan belanjawan, oleh kerana apa pun, ya, Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan, ketua kabinet adalah orang yang bertanggungjawab, ya. Dan kita selalu disebut ataupun diingatkan oleh Mahathir betapa di Malaysia ini Perdana Menteri boleh keluar negara sewaktu bajet dibentangkan. Tidak seperti di setengah negara di mana Perdana Menteri dan seluruh anggota kabinet duduk dalam negara supaya kerajaannya tak dijatuhkan. Yang kebetulan berlaku sekarang ini. Ya, dulu mana pernah berlaku, kan? Bajet menjadi satu platform untuk menjatuhkan kerajaan. Sekarang sudah jadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang ditakuti ataupun apa yang menjadi suatu perkara yang orang kata dia can be taken for granted zaman dulu sudah tidak berlaku lagi. Maknanya sekarang ini bajet boleh menjadi suatu
satu lonjakan, suatu platform untuk menjatuhkan kerajaan, dan ini memang sesuatu yang dibenarkan oleh undang-undang, oleh perlembagaan negara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Jadi saya katakan tadi, siapa yang sepatut membentangkan bajet, siapa pun
propaganda mesin. Islam Hadarinya lah, Islam Wasatiyah dan macam-macam lagi. Jadi kalau 10 Perdana Menteri, 10 jenis Islam yang kita tengok. Bukan? Jadi kalau macam ini bentuk Islam yang kita dapat menggunakan duit rakyat, susahlah sikit. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu masalah yang kita hadapi sekarang. Ya. Cuma saya nak sebut, saya berasa aneh juga sebab kalau saya perhatikan senarai kabinet zaman Tengku, Menteri Kewangan tak ada. Saya sebut tadi ada 10 orang menteri zaman Tengku tahun 25. Saya tengok di situ H.S. Lee menteri apa tu? Bukan menteri kewangan. Ya. Menteri kewangan kalau tak silap saya cuma timbul selepas itu tahun 61. Ya. Jadi portfolio ini sebenarnya portfolio yang bergantung pada keadaan. Ya. Kalau perlu mungkin ada portfolio itu. Kalau tak perlu, tak perlu. Jadi kesimpulannya ialah bahawasanya kita tak perlulah kementerian ataupun menteri yang ramai. Lagipun kita sudah ada bilangan kaki tangan awam yang cukup besar, 1.2 atau 1.3 juta kaki tangan awam, termasuk tentera dan polis. Ini cukup besar untuk negara yang penduduknya setakat 30 juta macam Malaysia. Tuan-tuan kena bandingkan, India ada 30 cabinet minister, rakyat dia 1 bilion lebih. Kita 30 juta rakyat, menteri 35 orang, tak masuk timbalan menteri. Jadi tuan-tuan, saya rasa bahu kita ni sakit lah, memikul beban yang cukup banyak ini dengan GST, dengan segala macam lagi. Jadi saya rasa sekurang-kurangnya boleh menjadi suatu food for thought lah untuk kita berubah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.